Korang bayangkan hari tu saya jumpa dengan seorang tech founder yang mana company dia value dah lebih puluhan juta ringgit. Dan dia bukan ada satu company je, dia ada banyak company. Base dekat Malaysia and client dia dah pergi sampai serata international. Siapa dia? Dia adalah Khairul Anwar. So dalam video kali ni saya nak cerita, nak kongsikan apa yang saya dapat daripada Khairul Anwar sendiri, yang mana dia percaya dirikan company yang value lebih puluhan juta. So macam mana dia boleh able untuk buat dan bangunkan company-company yang macam tu kan, value yang sangat tinggi. So hari ni saya nak kongsi tu. So hari tu saya pergi office Pandai, satu tech education yang tengah slowly rising dekat Malaysia ni, and berjumpa dengan CEO dia iaitu Khairul Anwar. So saya pun tanya, apa habit dan nasihat yang Encik Khairul boleh share dekat saya sehingga kan Encik Khairul boleh ada company yang hebat macam ni. Lepas saya tanya tu, dia tersenyum sekejap and dia mula explain satu demi satu and sangat detail. Siap ada slide sekali tau. So ini 3 habit yang saya dapat daripada Khairul Anwar yang saya nak kongsikan dengan korang. Number 1 is baca buku. Khairul Anwar bagi tahu yang dia selalu baca buku. Walaupun dia ni CEO, dia busy dengan macam-macam benda, tapi dia ada allocated time untuk baca buku. Tak banyak, dapat 2-3 page dalam sehari pun cukup. Kenapa penting untuk kita baca buku? Ada orang cakap yang dia tak berminat untuk baca buku, dia jenis yang attention span dia kurang. Macam saya ADHD tau. Saya ada attention deficit. Saya susah nak stay lama untuk baca buku. Tapi saya sangat suka buku. Kalau korang tengok dekat tepi-tepi ni, ada banyak buku-buku yang saya dah kumpul, yang saya beli. Ada yang habis baca, ada yang tak habis lagi. But that's okay. Yang penting tanam dalam hati, tanam dalam diri untuk suka baca buku. Dan apa yang saya buat sebagai seorang yang attention deficit ni, saya tak baca semua buku tu terus, tak habiskan dalam masa sehari. Tapi saya galakkan, saya akan macam paksa juga diri untuk at least dalam sehari ada baca buku. Sebab nak asah otak ni untuk sentiasa berfikir. Itu satu. Yang kedua, apa kepentingan bila membaca ni? Kalau korang tengok, Khairul Anwar ni dia dah asaskan beberapa company dan salah satu company tu adalah OKR Institute. Saya bukan nak cerita panjang tentang OKR Institute ni, tapi saya nak ceritakan dari mana datangnya OKR Institute ni. Dia bermula daripada perkataan Objective and Key Result. Kalau korang selalu dengar KPI, Key Performance Indicator, dia macam adik-beradik lah. Dia satu metodologi, satu method untuk kita nak letak dekat pekerja-pekerja. Kita letak KPI untuk pekerja-pekerja kan. Okay, you kena achieve certain KPI. Tapi ada method lain yang kita tak gunakan method KPI. Kita gunakan method OKR. So, Khairul Pandai ni, dia dapat daripada mana idea untuk bina OKR tu? Sebenarnya dah widely used, cuma tak dijenamakan. Tapi Khairul Pandai atau Khairul Anwar, dia jenamakan dia punya institusi tu dengan OKR Institute. Saya yakin dengan membaca dapat trigger, dapat jana idea untuk dia buat OKR Institute tu. Dan sebelum ni dia bukan buat OKR Institute. Sebelum ni dia apply OKR tu dalam company dia. Lepas dia dah apply, dia nampak ada satu impak yang besar dekat company dia. Boleh bantu company dia grow dengan lebih cepat dengan hanya implement OKR kepada staff-staff dia. Hence, dia decide untuk buat OKR Institute, yang mana OKR Institute tu dah widely, internationally used by other companies dekat luar sana. And that's so impressive dengan hanya membaca. Buku ni bagi kita clarity, dan dengan clarity kita akan dapat direction. Dan direction itulah yang membuatkan kita capai goal kita dengan mudah. Habit yang kedua Khairul Anwar kongsikan kat saya, itulah mingle dengan orang. Tapi dalam bahasa dia cakap be extrovert. Dia cakap dengan saya kan. Be extrovert maksudnya kita kena berkawan dengan semua orang. Berkawan dengan ramai orang. Supaya apa? Dengan kita mingle, bergaul dengan orang, kita akan dapat another new perspective. Kita akan dapat new ideas daripada orang yang berbeza-beza. Setiap orang kita akan dapat insight baru. Setiap orang kita akan belajar satu pengalaman yang baru. Dan dengan pengalaman diorang, mungkin kita boleh skip proses kita nak gagal tu. Maybe kalau kita dengar pengalaman orang, dengar mistakes yang orang tu dah buat, kita boleh belajar daripada mistakes tu
and improvise and repair mistakes yang dia dah buat. Bukan bermakna kita nak elak, nak lari daripada mistakes. Kita, however, mesti kita akan buat mistake. Cuma kita nak reducekan mistakes yang orang lain dah buat berdasarkan pengalaman mereka, and kita jadikan iktibar. Kita ambil daripada pengalaman diorang sendiri. So that's why kita kena mingle dengan ramai orang supaya kita dapat belajar banyak lagi. Yang ketiga, Khairul Anwar kata, don't be afraid to overshare your ideas. Ini part yang paling saya tak expect langsung, sebab selalunya saya akan dengar orang cakap jangan share your ideas dekat orang, sebab takut orang lain akan copy ke, orang lain akan jatuhkan kita ke. Tapi perspektif yang saya dapat daripada Khairul Anwar ni, satu perspektif yang macam wow untuk saya. Dia kata bila kita overshare, kita akan dapat criticism. It's not only a criticism, but it's a constructive criticism untuk kita bangun dan melonjak dengan lebih cepat lagi ke depan. Bila kita share idea dan vision kita dekat orang, kita bukan nak riak ke, kita bukan nak berbangga-bangga dengan idea kita yang hebat ke, tak. Ia lebih kepada kita nak dapatkan, apa mistakes yang kita boleh improvise daripada idea-idea tu. Waktu dia bercakap tentang don't be afraid to overshare ni, Khairul Anwar siap tunjuk slide, tahu tak? Saya macam impress gila. Kenapa dia ada slide? And then dia pun explain kenapa saya ada slide tentang don't be afraid to overshare. Sebab dia kata sejak dah jadi CEO ni, dia dah tak buat dah kerja-kerja operation ni. Jadi inilah yang dia busykan. Dia busykan diri untuk motivate staff-staff untuk bekerja dan grow dengan lebih cepat. So itu dia punya CEO attitude yang saya sangat kagum lah. So dia tunjuk dia punya slides tu, dan dekat dalam slide dia tu ada a few companies and brands yang kita sangat familiar sekarang ni, tapi dulu dia pernah lakukan oversharing values ni dekat orang public. Saya tak ingat lah semua company-company dan brand-brand tu. Salah satu dia adalah Tesla, Elon Musk. Tahun 2006, Elon Musk pernah kongsikan blueprint atau master plan Tesla. Apa dia punya vision untuk Tesla pada tahun 2006. Dia kongsikan dekat blog dia, yang mana blog tu boleh akses oleh orang public, oleh orang awam. Rasanya sekarang kalau kita nak akses pun boleh rasanya. Nanti saya dapatkan link, korang boleh tengok. So Elon Musk bermula dengan buat sharing dekat blog tentang idea dan vision dia terhadap Tesla. And tengok sekarang dia macam mana. Value dia sangat besar kan. Kita boleh nampak Tesla sangat widely known dekat Malaysia. Dekat international kan. So itu satu perspektif yang baru yang saya rasa macam yang maybe kita boleh implement dalam kehidupan kita, iaitu overshare your ideas. So saya rasa sampai situ je. 3 ni habit yang Khairul Anwar share dekat saya, yang mana saya kongsikan dekat korang dalam video ni. Saya ulang balik, yang pertama baca buku, yang kedua mingle dengan semua orang, yang ketiga jangan takut untuk overshare your ideas and vision. So kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, korang boleh like, comment and share, dan subscribe, jangan lupa subscribe channel saya. Kalau korang nak follow saya dalam journey saya menumbuh, korang kena subscribe and follow. Tekan butang bell. Okay? See you on the next video. Bye.